jadi untuk makan tengah hari dan malam ada disediakan di tingkat MZ. Dan waktu makan tengah hari bermula jam 11 pagi hingga 2 petang. Waktu makan malam bermula 6 petang sehingga 9 malam. Jadi waktu Zuhur adalah pada pukul 12.18. Jadi dah nak hampir Zuhur lah. Kalau nak ke masjid tu boleh pergi lebih awal lah, awal sejam ke. Jadi dalam 200 meter lah. Jadi nanti tuan-tuan masuk pintu hotel di sini, boleh keluar di sana, ke kiri sikit, lepas tu ke kanan straight je, boleh sampai ke masjid, pintu nombor 328. Jadi tuan-tuan, hari ni boleh naik ke bilik. Beg-beg besar tuan-tuan nanti kami akan hantar ke tingkat masing-masing lah, di lobi ruangan tingkat masing-masing. Dan kami akan masukkan dalam guruan. Yang mana yang belum masuk dalam guru WhatsApp lagi boleh masuk. Kami ada tampan nama di pintu bilik dan QR code sekali. Jadi tuan-tuan boleh scan lah untuk mendapatkan maklumat info semasa. Jadi pusat perkhidmatan zon berada di tingkat 2. Di situ ada kaunter tabung haji semua, syarikat FDB untuk pos apa semualah ada di situ. Dan insyaAllah taklimat ketibaan akan diadakan pada petang ini di tempat tingkat MZ di Dewan Makan pada jam 5 petang ini. Ya, itu saja insyaAllah. Jadi itu saja maklumat ringkas pada saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama di Madinah. Nasi Dengan kari ayam. Kari ayam. Sayur carrot. Buah apa ya? Buah pe. Ini makan kita yang kedua. Pertama tadi dalam flight. Dalam flight. Di hotel ni lah. Ni first apa? Pertama kali lah makan kat hotel. Nak ambil makanan tu ke dekat mana? MZ. Restoran makan macam ni lah, tengok. Buka. Keluarkan kotaknya. Sedap. Kari. Selamat menjamu selera. Sedap. Ada sedap. Makan tengah hari. Jadi kami santai-santai makan dekat luar bilik. Ni bilik kami, bilik hotel kami. Nak makan dekat restoran tadi penuh. Masa ada kursi kosong. Okeylah. Bismillah. Tadi lebih kurang jam 3.30 jam 3.30 sampai di Madinah ni. Dan hari ni antara paling banyak lah paling banyak KT kita uruskan ini. Masuk 3, keluar 2 lah. Keluar 2. Jadi daripada pukul 3 tadi lah kita tak rehat lagi Ketiga pergi lari sana sekejap di Bermuwepik. Hari sini di mari tadi selesai KT yang terakhir, KT 20 KT 20 untuk zon 1 di Madinah ini Demas tu. Oh, yang kedua lagi dia. Yang lebih sekitar dia. 30 poin. Go, 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 go.
Biar ni. Oh, ni ada. Mana? Buat apa seorang-seorang kat sini? Buat apa? Buat apa? Berzikir. Tak tutup Kalau nak pergi solat tu tak apalah tak minum banyak. Lepas solat minum banyak dia kata. Dia tempat melontar. Nak tengok ke? Ni Hotel Taibah. Banyak hotel. Agak ni tempat jual SIM card. Ya bang, no bang. Admin ke Indonesia askar ya dia baik ini lah baik-baik aja. Kena merasa makan Al-Baik. Ya. KFC kat sini. Boleh? Besok? Diskaun. Ini murah. Kurma kacang almond. Janju. Malaysia pelik. Kekirian. Maju. Kekirian. Semua macam kedai RM2 lah kot. Oh, macam kedai RM2 lah. RM3 tu sama dengan berapa? Dia? Haa. Dalam RM2 lebih. Kat sini dia tempat saya. Sini dulu. Ada. Belah kanan ni Al-Baik. Nanti dah balik, Dek. Sekali. Hah? Mana? Hah? Nak jalan ke? Ada. Oh. Tak boleh. Belajar pun betul ke depan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masih. Saya nak ke mana? Oh, habis on
Satu lagi. Dua habis satu lagi. Dan. Saya ada mas. Saya ada mas bukan. Kenapa? Kenapa? Tak tukar. Kenapa tak ambil sikit? Tak tukar sebelum kita. Sangat. Dua-dua ramai. Ada cabaran dekat Madinah ni. Pertama sekali kita berangkat pukul 3 pagi, bermakna pukul 12 malam tu kita dah berangkat keluar. Lepas tu flight bergerak pukul 6. Pukul 6. Tu sebenarnya dalam kapal terbang tu tak dapat tidur lena pun. Sampai dekat sini anggaran dalam pukul 11.30. Bila pukul 11.30 tu dapat bilik hotel. Memang penat kalau ikut nak tidur kan. Tapi diorang cakap masa waktu pukul 12. Alamak. Tak apa. Lupakan tidur tu. Jom kita pergi solat. Kalau boleh dah sampai sini kita kena solat berjemaah dekat Masjid Nabawi. Kan? Kalau solat berjemaah dekat sini dapat 100,000 pahala. Betul ke? Macam tu lah. Tapi double lah. Jadi kalau ikutkan kena 40 kali solat jemaah sebaiknya dapat sini. Saya kira memang tak cukup sebab kita 6 hari kan. Tapi diorang cakap buatlah solat qada semua, macam tu lah. Bab makan, penginapan apa semua tak ada masalah. Cuma itulah, walaupun kita tak mampu, walaupun tak mampulah nak bergerak cekas macam orang lain, tapi kita tak apa, bangun tengah malam untuk solat jemaah. Bukan kita semuanya, semua orang, bukan kita je. Kalau nak masuk kat Masjid Nabawi ni kena 1 jam tu dah ada kat sini. Kalau tak tu tak dapat masuk. Dia pun tak dapat masuk.